Sampai satu masa tu saya masuk kedai, mak saya cakap dekat saya lah, dia kata, kau ni lah sibuk sangat nak buat kedai, tengoklah jadi apa macam ni. Di saat ni lah orang kata saat yang paling orang kata mengubah hidup saya apabila saya dengar mak saya cakap macam tu kat saya. Kita pula dengar stres, kewangan tak okey apa tak okey. Cuma masa dia cakap macam tu kita dapat rasa macam aura ni, kita rasa macam nak penampar mak kita sendiri. Assalamualaikum, nama saya Ikram. Saya adalah pemilik restoran Temolik ni. Okey, nama Temolik ni kalau nak dikatakan macam mana dia dapat nama ni, apabila bulan puasa kita meniaga ayam golek di Bazar Ramadan dan saya selalu masuk jalan air molek. Jadi apabila tengok air molek kita jual pula ayam golek. Jadi datang kat situlah nama Temolik tu. Pada awalnya saya meniaga kantin. Selepas saya meniaga kantin, saya buka restoran di kawasan sini juga, Kota Warisan. Dan pada awal tu kita menjual nasi ayam golek lah. Saya tengok sambutan kurang, jadi kita tukar menu. Dan kalau ikutkan kita punya family ni, kita nak balik kampung je, kita nak makan asam pedas. Asam pedas makcik saya lah, saya panggil Mokda lah. Okay, kita nak makan asam pedas dia. Asam pedas dia tu kita makan tak dapat dekat mana-mana yang kita dah pergi. Maknanya tak sama lah dengan air tangan dia kan. Jadi kita berubah fikiran, tutup nama ayam golek tu dan kita tukar kepada asam pedas. Dan daripada asam pedas ni adalah menjadi main utama daripada kita start meniaga di sana dan kita berpindah di sini. Semuanya daripada orang kata hasil daripada asam pedas ni lah. Jadi asam pedas ni adalah menu utama kita lah. Menu kat sini orang kata ada makanan-makanan kampung dengan makanan-makanan moden. Contohnya makanan-makanan moden kita keluarkan steak, pasta, pizza dan sebagainya lah. Sebab apa saya yakin untuk kita buat steak ni, kalau ikutkan saya pun sebelum ni tak ada pengalaman steak. Cuma kekuatan kita pada asalnya adalah brown sauce black pepper kita. Black pepper kita rasa boleh pergi jauh, boleh pergi jauh. Apabila dia rasa boleh pergi jauh, kita boleh buatlah steak ni. Maknanya tu yang kita yakin untuk buat menu steak ni lah. Okey, kalau ikutkan asam pedas kita ni, kita dah proses dia dekat central kitchen. Jadi bila dekat sini, diorang hanya proses-proses akhir je. Maknanya macam ni lah. Okey, mula-mula kita akan buka api, panaskan periuk ni dulu. Okey, diorang akan tumis dulu lah. Kalau kat Melaka ni, kebanyakan lah orang pakai daun limau. Kalau Johor, kebanyakan pakai daun kesum dengan bunga kantan. Tapi kalau ikut saya lagi suka kesum dengan bunga kantan. Tapi kita ke sini maintain Melaka lah, daun limau. Okey, bila kita dah tumis ni, kita akan masukkan air yang dah dimasak. Tengoklah kita nak adjust dia, nak pekat kita akan kita akan kurangkan air. Kalau nak cair kita akan lebihkan air lah. Kita akan masukkan kita punya ekor ikan merah. Kita akan tutup lah. Okey, alhamdulillah masak, kita dah check dia betul-betul masak. Kita akan serve kepada customer lah. Okey, boleh letak dalam pinggan. Okey, nak dijadikan cerita masa PKP ni lah. Yang PKP tu kita dah berjalan orang kata 6 ke 6 bulan lah lebih kurang. 5 ke 6 bulan kita dah jalan restoran tu. Nak jadikan PKP. Apabila jadi PKP ni kita makin menjadi stres lah. Sebab apa? Sebab dah lah, saya dah tak ada kerja lain. Nak bayar duit sewa kedai, nak beli barang modal, nak beli apa semua kan. Jadi keadaan tu memang kata sangat-sangat rumit lah maknanya. Dan ada satu masa ni, yalah, saya dekat kedai tu saya ditemani oleh mak saya lah. Okey, ditemani oleh mak saya. Dan satu masa tu yalah, kewangan memang tak ada tapi buka kedai. Faham tak macam mana macam rembu lah. Sampai satu masa tu saya masuk kedai, mak saya cakap dekat saya lah, dia kata, kau ni lah sibuk sangat nak buat kedai, tengoklah jadi apa macam ni. Di saat ni lah orang kata saat yang paling orang kata mengubah hidup saya apabila saya dengar mak saya cakap macam tu kat saya. Kita pula dengar stres, kewangan tak okey apa tak okey. Kalau ikutkan hati lah, tapi kalau mak saya dengar ni, ya dia jangan marah lah. Cuma masa dia cakap macam tu kita dapat rasa macam aura ni, kita rasa macam nak penampar mak kita sendiri. Kita dah terlampau stres. Kita pergi ke belakang kedai dan saya ada buka YouTube masa tu. Saya baca, saya tengok doa. Saya baca Al-Waqi'ah. Panjang lah tu, 12 minit ke 13 minit lah. Lepas baca tu untuk tenangkan diri kan. Lepas tu tiba-tiba dia datang satu ilham, kau kena ubah hidup kau ni. Kan? Orang sebelah ni meniaga ramai orang. Meniaga jadi. Takkan kau tak boleh. Dan saat itu saya berubah hidup saya
membuang perasaan orang kata iri hati, membuang perasaan tamak, dan saya cakap saya nak boleh, saya nak usaha, saya dah tak nak fikir orang sana orang sini, saya nak usaha sendiri. Dan alhamdulillah kebetulan PKP tu dibagi untuk macam peniaga ni duit 3,000. Masa duit 3,000 tu lah saya start tukar signboard saya kepada asam pedas Melaka. Maknanya kita pakai klepot lah masa tu. Daripada klepot tu saya start berniaga, tiba-tiba duit sales sehari 500, naik 600, naik 700 dan naik 800. Apabila dia macam kita rasa macam seronok lah kita berniaga kan. Sehari 800 apa semua kan. Sebenarnya 800 tak besar pun, tapi kira masa tu kita rasa seronok. Dan kita dapat mengumpul duit dalam masa lebih kurang 6 ke 7 bulan untuk kita renovation kita punya kedai. Dan alhamdulillah sebab kita buat renovation, kita tengok sambutan kita alhamdulillah memberansangkan. Maknanya daripada start situ kita kumpul duit dan berpindah dekat sini lah. Okey, sekarang kita nak buat Wagyu pizza. Wagyu pizza ni kalau ikutkan sebelum ni ramai makan pizza biasa lah, pizza beef pepperoni dengan chicken pepperoni. Cuma sekarang ni kita ada buat promosi. Kemungkinan lama promosi ni sampai 31 Ogos ataupun kita akan ganjakkan lagi. Kalau ikut asal untuk Wagyu pizza ni harga dia RM99, tetapi sekarang kita buat promosi harga dia RM50. Sekarang kita nak buat pizza, kita nak tebar dia. Okay, kita dah check dough kita kat sini, kita masukkan dalam tepung dan letak sini. Okey. Sekarang kita nak bulatkan dia bentuk clock dan kita nak buang angin kat dalam ni supaya dia pergi ke tepi. Okey. Okey, bila dah jadi clock tu kita nak lebarkan dia lagi lah. Okey, bagi dia jatuh kan. Okey, lepas tu kita boleh lebarkan dia. Kita buat tray, bentukkan dia bulat. Okay, pertama kita akan pakai kita punya paste tomato ni lah. Okay, kita akan masukkan bawang. Okay, kita pakai cheese mozzarella. Kita akan tabur. Untuk satu portion punya cheese lah. Okey, lepas tu kita akan masukkan kita punya Wagyu pizza. Wagyu pizza ni kita marinate sikit dengan kita punya marinate lah. Ni lah marinate stick kita dengan marinate daging-daging yang orang makan kan. Kita akan letakkan daging satu slice. Okay, ni daging untuk satu portion punya Wagyu pizza. Lepas tu kita akan masukkan sikit black olive ni. Kita akan masukkan mushroom. Kita akan masukkan timun jeruk ni, gherkin ni. Lepas tu kita akan masukkan tomato. Jadi barang dia banyak lah. Bila orang makan tu dia rasa puas lah, macam-macam benda ada kat sini kan. Okay, oven ni kita kena pastikan dia panas lah. Okay, kita biarkan dia selama suhu kat sini, kita biarkan dia selama 8 minit dengan suhu 28 atas 28 bawah. Okay, pizza kita dah siap. Okey, dia dah masak sepenuhnya lah. Okey. Masih berasap lagi. Okey. Okey, kalau kita nak tahu pizza kita ni okey tak okey, kita akan dengar bunyi dia. Kalau bunyi dia macam crunchy tu kan, maknanya dia dah masak tu. Lepas tu kita akan potong dia lah. Kita akan potong, kita akan tengok tekstur dia. Okey. Ni maknanya perfect lah untuk kita bagi kepada customer kita. Asalnya datang sini sebab nak sambut Happy Mother's Day, opah dengan mak semua. Lepas tu Pak Teh saya bawa datang sini, kita orang tak pernah datang lagi, first time. Saya dari KL sampai Sepang memang terus datang sini makan. Overall okey, yang lain semua sedap. Harapan kita lah maknanya selepas ini kita kena berhati-hati, kita kena stablekan kewangan kita dan kemungkinan kita akan buat brand lain untuk restoran lain dan kita akan kembangkanlah Temolek ni
di banyak tempat. Sebab apa saya nak kembangkan bisnes ni? Sebab saya rasa bisnes ni sebenarnya boleh maju apabila kita memanusiakan manusia, dan kita akan dapat satu, orang kata, environment yang gembira lah di dalam perjuangan perniagaan ni. Saya minta korang semua cubalah datang sekali dekat sini. Cuba tengok kita punya menu macam mana, kita punya rasa macam mana, dan yang penting-penting kita punya harga macam mana. Sebab apa? Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi datanglah sini sekali. Kita rasa kalau korang dah datang sini sekali, korang dah tengok semua menu-menu kat sini, insya-Allah kita rasa korang akan datang untuk kali kedua.